Anda tiba lewat 5 minit dari waktu perjalanan dan anda tidak dibenarkan untuk menaiki train TTS ini. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Jaja. Hari ini adalah harinya kita akan ke KL. So, tiket Jaja naik ETS hari ni. Tiket Jaja pukul 1.15 minit. Sekarang ni dah pukul 12. Jaja nak order Grab, nak gerak ke sana. Tapi masalahnya sekarang ni tengah hujan. Hujan lebat. Harap ada Grab lah yang nak bawa. And so let's go. Saya pakai simple je, tapi tak tahulah kenapa kan. Tak tahulah kenapa makeup saya okey, tapi tudung macam makcik. Maybe sebab tadi pakai spek kot. Okeylah, tak apalah. Jomlah kita gerak dulu. Okey, takut lambat. Let's go. Bismillah. Hello. Sampai dah. Dah KTM. Takut gila tak sampai. Sampai. Sekarang pukul berapa? Pukul 1 minit. Kita punya train 1 suku. So, sekarang kita tunggu dulu. Tengoklah baik saya. Tak nampak. Besar weh beg. Saya nak lari. Kita duduk coach E. Lighting sini bawah tu. Halo korang, saya dah sampai, dah masuk dalam train. Tada! Tak ada orang sebelah saya. So, kita dah tepi tingkap. Mama ambil tepi tingkap pun. Belakang kita tempat beg. So, senang sikit. Harap beg tu tak tergolek lah. Beg kita dah lah bosor. So, sekarang InsyaAllah kita akan sampai dalam sepatutnya ETA 4.40. Sekarang 1 suku. So kita pergi rehat dulu. Padahal nak rehat. Kita rehat dulu. And see you another hours. And semoga saya tak barai Jackie bangun. Sekarang muka macam ni kan. Jackie bangun tak tahu muka macam mana. So itu je. Bye bye. One eternity later. Hello. Ramai gila orang duduk. Sekarang ni saya dah sampai apa nama tempat ni ya? KL Central. Sekarang dah sampai KL Central. Alhamdulillah. So sekarang ni kita nak pergi beli makanan dekat NU Central. NU Central dekat level 3. Sekejap lagi nak pergi ambil kereta sewa pula. Tapi ramai gila manusia, korang tengoklah.
Ramai terus. Okay, jom. Let's go. Kedai saya nak pergi tu dia kedai Korea. Saya harap tak ramai lah. Sebab kat sini tengah ramai gila nak mampu. Ramai gila manusia weh. Ya Allah, KL ke ni? Memang KL. Mana ada KL tak ada orang? Jom, tingkat 3. Mana nak naik lift? Saya nak naik lift. Dalam lift. Okay, sampai. Mana Saya nak pergi kedai Korea ni. Mesti tak tahu kat mana kedai tu. Oh tu. Sudah nampak kedai tu. Saya harap tak banyak order orang. Kenapa dia orang tengok saya pelik? Takkan sebab saya bawa luggage kot. Itu dia kedai je guys. Aduh. Lenguh lah. Macam tak ada orang. Alhamdulillah. Ni dia kedai Korean yang viral juga. Ni kedai dia guys. Korang tengoklah dulu. Sin Jejang Burjigi. Okey, dekat NU Central tingkat 3. Macam goda. Dah korang dah order. Tapi saya order satu je. Jajangmyeon dia. So, orang kata jajangmyeon dia sedap. Saya nak order dia punya stir fry octopus. Tapi dah tak ada. Dia cakap dah tak ada. Yang tinggal ni je. BBQ. Yang penting kita try jajangmyeon ni sebab orang cakap jajangmyeon dia sudah gila. Okay, jomlah kita tunggu. Sekejap lagi, apa nama benda tu ah? Kita sewa saya pukul 6. Saya tak tahu ambil kat mana lagi. Sekarang ni sekejap lagi kita kena pergi beli air mineral dan juga makanan untuk breakfast esok. Takkanlah kita nak makan jajangmyeon tu je kan? Mesti macam lapar lagi kan? Kita nak beli apa? Kat sini ada jual apa lagi? Sini banyak makanan dekat NU ni tapi saya pun tak tahu nak beli apa. Itu je lah. Kita sambung. Lepas kita dah dapat our food and ambil kereta. Saya simpan korang kejap. Dah dapat kereta pun saya ni balik. Okay, bye-bye. Hello guys, dah sampai Airbnb saya. Alhamdulillah. Tapi tadi kan jalan, ya Allah, sangat-sangatlah mencabar ya. Sebab saya ni jarang, tak pernah lagi drive dekat KL. Paling dahsyat pun dekat Penang. So ni dia. Sangat cozy rumah dia. Okay, saya tunjuk gitu. Cozy gila rumah dia. And view dia cantik. Tahu tak tingkat berapa? Tingkat 38 dia. Korang tengok. Okay. Masuk kita sini. Terus ada dapur. Dia bagi peti ais besar. Tapi tak ada apalah dalam tu. Okay. And then sini bahagian dapur. Tak sure sana tu ada apa. Maybe washing machine kot. And then ni ruang tamu dia. Di sini macam ada ruang. Dia letak payung. Mungkin letak kaset ke apa. Sini ruang makan. Dan ruang
Sorry. Ruang makan. Ini ruang tamu dia. Ya. Ini bilik dia. And then ini bilik air dia. Okey, semua bersih, elok. Ting. Jaja suka book Airbnb sebab murah sikit lah daripada kalau book hotel kan. Tapi itulah, dia tak dapat lah vibe hotel tu. Tapi itulah kita. Airbnb pun cukup lah asalkan dapat tinggalan, dapat tidur. So sekarang ni nak tunjuk view dia lawa weh. Saya suka view bandar daripada view. Tak tahu, saya memang suka lah view bandar, especially kalau malam kau tengok The moment of truth. Biasa je sebenarnya. Tiba. Sebab belum malam kan. Tada, and ada bangunan Merdeka. Betul-betul dekat weh. Betul-betul dekat. Kat situ lah lapot. Kalau korang nampak. Sekejap macam mana saya nak zoom Tada, lah lapot. Nanti kita nak pergi tengok wayang kat situ. Okay. Dia rumahnya sangat cozy. Tengok tu, dia punya susunan pun semua pun cozy-cozy je. Cukuplah untuk kita berehat. So now Jaja nak rehat dulu, mandi ke apa semua. Then nak makan. Kita nak merasmikan jajangmyeon tu. Tu je lah. Okay, that's all. Bye-bye. Hello korang. Saya tak jadi mandi dulu. Saya nak makan dulu sebab saya dah lapar sangat-sangat. Tadi saya turun kejap pergi 7E beli Slurpee dengan makanan onigiri ni untuk breakfast esok. And so ni yang kita beli tadi. Should be ada 2 makanan, tapi tiba-tiba kedai tu tak jual dah yang tu, stir fried octopus tu. Saya ingin nak makan stir fried octopus tu. So ni adalah jajangmyeon. Sebab diorang cakap jajangmyeon dekat kedai tu sedap gila. InsyaAllah kita cuba. So saya ambil Shinjang garlic chicken. So ni dia bagi chicken skewer. Oh dah kering sebab dia dah sejuk. Ni garlic chicken. Garlic. And then dia ada bagi kuah dia. Dia dah letak asing. Dia ada bagi radish, kimchi. Lepas tu miso soup kot. Seaweed soup ke. Lepas tu ada cili potong, kicap. Jiwa ni kan. Tekak Melayu kan. So bismillah, kita cuba. Sekejap. Dia punya ni kita letak sini dulu. Kita tuang. Bau kuah dia macam mi kicap. Ni kalau panaskan lagi sedap aku. Tak ada microwave rasanya sini. Kamu tak perasan tadi? Tapi tak apa, saya tak nak panaskan. Saya lebih suka macam ni. Okay, semua. Oh, macam ni kan rasa jajangmyeon? Tak pernah rasa. Okay, saya dah tuang. Nampak tak hitam? Tiba batuk. Sedapnya guys. Lama tak minum air manis. Kita rasa dia punya garlic chicken dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut.
Sedap lah. Lembut. Tak keras. Sedap. Garlic chicken. Yang tu, skewer tu, boleh beli asing juga. Tapi taklah. Tak beli asing lah. Yang dia dah memang sekali set dengan jajangmyeon ni. So, mari kita cuba jajangmyeon dia. Dah sedikit keras tapi boleh lagi. Allah. Sudu plastik. Good luck. Saya tak tahu ada bubuh apa yang ketul-ketul ni. Carrot ke? Apa ketul-ketul ni? Ni, petak-petak ni apa ya? Rasa. Kentang. Macam kentang. Oh, sedap. Oh, yelah macam mi kicap. Tapi taklah macam mi kicap sangat. Tapi sedap. Bismillah. Comot ke? Sedap. Sedap, patutlah orang cakap sedap. Kalau panaskan lagi sedap. Sedap. Makan pula dengan dia punya kimchi. Kimchi dia pedas, sedap. Radish. Dekat sini kan, Airbnb sini kan, macam banyak foreigner. Memang kat sini memang banyak orang sewa kot. Sedap. Boleh try dekat NU Central Xinjiang. Apa tadi nama kedai dia? Nanti korang boleh try yang menu lain pula. Sebab orang cakap yang lain pun sedap juga. Tapi sebabkan tak pernah rasa jajangmyeon, so Jaja pilih jajangmyeon nak rasa. Sedap. Dia macam cukup rasa lah. Sekejap ni saya tak tahu apa seaweed soup kot. Seaweed soup. Sedap. So, saya nak enjoy makan. Then, untuk hari ni tu je lah. Tak ada apa pun hari ni, memang tak ada plan apa pun. Sebab esok kita tunggu kawan kita sampai esok. Esok pagi kita pergi ambil dia. And sekarang saya nak makan. Sekejap lagi dah boleh tenang-tenang. And jumpa korang esok punya vlog pula. Okay? Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share. And yang tak subscribe lagi, jangan lupa subscribe tau. Comot ke saya? Comot ke? Tak kan? Okay. Awkward sikit tau. Sebab selama ni, sebelum ni, kalau buat vlog, guna phone. So bila guna phone, dia macam orang tengok, oh biasalah orang record kan. Tapi sekarang bila saya record, saya pegang DJI, orang tengok pelik. Dia macam tengok pelik. Tapi saya cuba untuk extrovertkan diri saya. So that's all. Okay, itu je. Bye-bye. Makan dulu.